Apa guna UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan? Benda-benda macam ini pun kamu tak boleh nak tegur, kamu tak boleh nak lakukan apa-apa. Kononnya kamu nak jadi check and balance. Dan di sini nak membuktikan yang bahawasanya apa yang kita katakan selama ini, yang bahawasanya pemimpin UMNO hanyalah barua kepada DAP, Anwar hanyalah barua kepada AP. Ya, inilah bukti dah. DAP tipu rakyat hidup-hidup, Anwar tak cakap apa-apa. DAP tipu rakyat hidup-hidup, UMNO diam. Anda nak undi lagi UMNO? Yang bersungguh-sungguh nak menyatukan UMNO dengan PAS ni, tolong fikir. Sebab itu saya kata hari ini, pengkhianat kepada orang Melayu adalah UMNO. UMNO undak mantap ini. Di manakah rasionalnya untuk kita terus beri sokongan kepada pemimpin-pemimpin yang mewakili Melayu? Akhirnya membiarkan KP-KP DAP ini sakau duit rakyat sesuka hati. Utama sekali Melayu-Melayu yang duduk jilat Anwar Ibrahim ni. Kamu tak ada akal ke? 316,000 hanya nak maintain satu batang apa tu? Kamera. Saya beli kamera CCTV kat rumah ni pun tak sampai RM100. Dia punya functionnya hebat. Takkanlah. Ini kita tak cerita pasal beli. Bukan perolehan baru. Ini kita cerita pasal maintenance. Okey, kalau 316,000 untuk satu, kita kira. Kita kira. 316,326 sekejap 316,000 326 bagi 12 bagi 12 bulan. 26,360 untuk satu bulan. Siapa yang jaga dia ni? Panglima askar ke kena jaga kat situ, nak kena bayar gaji yang mahal? Ataupun sistem apakah yang dia pakai? Sampai RM26,360 untuk satu bulan kos. Dia jaga apa? Dan sebab itu saya kata, dia akan ada track record. Kita harap penjawat awam tolong dapatkan data dan kongsilah kepada kami, kongsilah kepada rakyat, kongsilah kepada influencer ke, kongsi kepada Cikgu Bat ke, untuk kita dedahkan berapakah kos penyelenggaraan sebelum ini. Kita nak tengok. Bagaimana, adakah kos penyelenggaraan sebelum ini pun bersamaan dengan 300,000 juga? Kalau 300,000 juga, that means kerajaan sebelum ini pun sakal juga. Tak rasional bang. Langsung tak rasional 300,000 untuk jaga satu tiang itu. Untuk penyelenggaraan satu tiang itu. Saya pun sebenarnya bukan nak keluarkan perkataan kesat. Tak kira kepada siapa pun. Ahli UMNO ke, rakyat kebanyakan ke, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Tetapi kita harus menggunakan akal. Okey? Gunalah akal. Sama juga dalam kes Ngakome. Selepas ini saya akan banyak kupas pasal DAP. Cuba anda lihat dalam kes Ngakome. Itu banyak lagi yang kita tak tahu. Cuba anda pergi hampir merata bandar kecil, bandar besar, kios bodoh tu. Yang mana dah naik semak pun ada. Tak boleh nak utilize. Pasal apa? Tak ada kualiti. Sempit. Panas. Tak selamat. Tetapi bagaimana kamu kata ini yang harus kita fikirkan. Bagaimana DAP claim dia bijak? Dia kompeten. Berintegriti, integriti kepala hangguk dia. Kalau dah orang buat kios macam kios bodoh tu dalam 2,000, 2,500 je. Kamu pergi charge kerajaan sampai 25,000.
Nampak? Ini untuk sama-sama kita fikir. Tolonglah, kita jangan nak kerana aku ni penyokong Anwar Ibrahim, aku kena jilat walaupun Anwar Ibrahim tipu 24 jam. Tak betul. Mulianya seseorang manusia ini bila dia ada pendirian, berprinsip. Apatah lagi pemimpin. Sama juga dengan kita. Kita perlu ada prinsip. Apakah sebenarnya kita menyokong sesebuah parti? Tujuan apakah kita menyokong sesebuah parti itu? Bukankah ingin mengangkat perjuangan? Nombor satu, agama kita. Nombor dua, bangsa kita. Nombor tiga, untuk negara kita. Adakah pemimpin-pemimpin parti yang kamu sokong pada hari ini mengangkat perjuangan Abatai itu? Tidak. Begitu juga dengan orang Cina. Bukan terhenti kepada orang Melayu saja. Begitu juga dengan orang Cina, begitu juga dengan orang India. Wa ima apa sekalipun. Ini adalah tanah air kamu. Kita berkongsi tanah air, berkongsi negara. Dan kita juga perlu memastikan pemimpin yang kita angkat itu adalah orang yang jujur, amanah dan telus. Tak kira dia Islam ke dia bukan Islam sekalipun. Tetapi kalau inilah gayanya, orang Cina nak masih lagi mengangkat DAP ni, jahanam negara kita. Bukan orang Melayu saja jahanam, orang Cina pun jahanam, orang India pun akan jahanam. Ini kita nak kena beri kesedaran juga kepada orang Cina. Kita rakyat kebanyakan ini hanyalah inginkan satu kestabilan politik, kestabilan ekonomi. Kita ingin hidup aman damai. Bila ekonomi stabil, politik stabil, dan kita akan hidup aman damai. Tetapi bila kita angkat orang yang hanya cakap tapi tak super bikin seperti Anwar Ibrahim, tidak ada pelabui yang nak masuk dalam negara kita. Akhirnya high wire last kali dengan subsidi kita pun dia balut. Subsidi itu apa? Kita kena faham subsidi ini bagi saya tak suka, tak gemar pun menggunakan ayat itu. Ini cerita daripada UMNO ni saya nak tarik balik. Dia kata, kononnya dialah tolong rakyat ini, dia twist benda itu, kononnya kami bagi subsidi, kami tolong rakyat. Sudah semestinya kamu harus bertanggungjawab bagaimana untuk melestarikan rakyat jika sekiranya kamu nak jadi pemimpin ataupun kerajaan. Itu adalah tugas kamu. Ya, itu hak rakyat. Ini sekarang ini masuk zaman Anwar Ibrahim luar tabi ini, dia segregatekan T20, T10 lah macam-macam. Kamu kena guna akal. Yang paling banyak sekali menyumbang cukai kepada negara adalah orang kaya. Bagaimana kamu tak nak bagi subsidi kepada orang kaya? Itu hak mereka. Inilah kebodohan Anwar Ibrahim. Kerana dia kaya. Kamu tak fikir yang dia sumbang cukai kepada kerajaan. Orang miskin tak sumbang cukai. Adalah tapi tak banyak. Tetapi kamu nak menafikan hak dia. Inilah bila kita ada satu pemimpin yang bodoh. Okey? Tapi acah-acah cerdik macam Non Ketimbang. Hari ini bukan saja Anwar Ibrahim bodoh, dengan pemimpin-pemimpin DAP pun bodoh. Apa tak bodohnya? Cukup, full stop. Teach them a lesson.